Patutlah Puan Aziana dapat selesaikan hutang dalam tempoh 2 tahun je. Rupanya harga emas naik 90.4% sejak 2023 sampai 2025 ni. 2023 harga emas berharga 280 segram. 2025 dah cecah 533 per gram. Jadi Puan Aziana ambil kesempatan ini untuk jual emas yang dibeli pada 2023 dan selesaikan hutang jahat. Lega satu perkara dalam hidup. Ini adalah antara testimoni dan antara kejayaan menyimpan emas. Emas memang sesuai untuk simpanan melebihi 2 tahun dan ke atas. Apa-apa tujuan, melebihi 2 tahun dan ke atas, sila simpan emas. Klik pautan di bio ataupun caption untuk saya bantu dengan cara dan langkah terbaik buat anda.